Yang ini tak ada flavor, yang ini ada flavor lychee. Elo Joy dah ada flavor baru. Dia bukan ada satu je flavor, tapi dia ada 7. Cuma aku try satu dululah. Yang ini flavor lychee. Lagi 6 perisa yang lain tu, dia ada perisa apple, orange, anggur, limau ais, teh ais dengan mangga. Elo Joy ni liquid sweetener. Dia macam stevia tapi lagi best. Zero calories, plant based, and yang penting ada halal joget. Cara nak guna dia, dia dah tulis dekat sini. Untuk 250 ml air, guna dalam 4 ke 6 titik je. Dia tulis 250 ml, tapi sebabkan botol ni ada 400 ml, so aku letak lebih lah. Oh. Ada bau lychee. Weh. Ada rasa lychee. Aku memang pengguna Elo Joy ni, yang colour purple ni. Sebelum ni aku pakai yang colour purple ni. Dia best sebab Elo Joy ni dia tak ada aftertaste macam stevia tau. Stevia kan bila minum dia ada aftertaste, ada rasa macam payah-payah dekat lidah ni kan. Tapi yang ni tak ada, okey je.